engkau tidak diizinkan dalam badan ini lagi. Seluruhnya keluar. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihissih. Ada binatang. Okey, apa benda pelik dalam rumah tangga Kak berlaku masa tempoh Panas. gangguan? Tiba-tiba panas. Tak ada sebab pun. Nak gaduh ke tak ada apa. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pegang je tak apa. Jangan buang, pegang je terus. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni Ustaz dah rawat akak kita ni pada malam hari. Dan ini datang sebab dia kena al-ain, iaitu panah mata. Yang mana penyakit yang sukar sangat nak diubati dan tak jumpa punca. Jadi dengan izin Allah, sebab kita dengar balik dia punya flashback cerita dia start dia jadi macam ni. Lepas tu lah baru kita buat rawatan. Tadi semalam saya buat rawatan, tangan mana rasa kuat? Getah kiri nah. Yang akak kerap mimpi macam mana? Lupa dah saya, ulang balik. Mimpi orang kejar. Mimpi ada binatang. Okey, apa benda pelik dalam rumah tangga akak berlaku masa tempoh gangguan ni? Tiba-tiba panas. Tak ada sebab pun. Nak gaduh ke tak ada apa. Panas, saya tak boleh tengok suami saya pun, tak boleh duduk dekat pun. Saya selalu suruh dia pergi ke tepi sebab saya panas. Panas sangat. Suami ada benda pelik berlaku, cerita sikit. Dia cepat panas dengan saya pun cepat panas dengan dia. Yang kata tiba-tiba berdarah badan dia tu? Badan dia tiba-tiba berdarah. Kat muka dia, kat dada dia pun ada. So tadi dia dah buat rawatan dengan saudara Wan Zu, Ustaz Wan Zu kita. Jadi macam mana masa rawatan? Boleh terang sikit? Bila tengah rawatan tadi, saya tiba-tiba rasa ada benda daripada badan saya goyang. Daripada perut datang ke dada sampai kat tekak tu dia sekat. Dia goyang-goyang. Lepas tu saya muntah. Lepas tu baru okey. Alhamdulillah, saya lega. Nampak macam lega sangat kat muka. Letak macam something semalam. So lega sangat ni? Tadi rasa Alhamdulillah rasa lega sikit. Jadi dia pun dah bawa air kolah masjid. Ni antara kaedah rawatan untuk kita yang kena air 7 kolah masjid ataupun 7 air terjun. Tu lagi susah. Nak kena cari air terjun. Boleh. Sehari ni dia dah bawa 7 kolah masjid je. InsyaAllah. Moga-moga Allah kabulkan. Sebenarnya dia ada syarat sebenarnya, tapi dia syarat yang sangat ni sikit lah. Daripada rumah kena istiqorah, lepas tu solat sunat, solat hajat, lepas tu pergi ke setiap masjid sebelum ambil air kolah tu kena solat sunat 2 rakaat di masjid. Ni untuk orang yang tak tahulah. 7 masjid 2 rakaat solat sunat kena pergi sendiri ambil. Tu dia. Dan kalau boleh, kalau ada Bilal minta izin niat untuk buat rawatan. Setiap kau solat sunat, solat sunat di masjid tu, maknanya dia bukan solat sunat saja. Satu, solat sunat tahiyatul masjid pertama. Yang kedua, solat sunat hajat, minta hajat dengan Allah atas usaha kita kan. Nah ni siapa yang nak beramal dengan dia lah. Siapa yang tak tahu boleh ambil ilmu ni, saya share boleh. Siapa yang baru tahu, kena solat sunat dulu. Solat sunat tu penting. Ni antara adab kita masjid. Okey, next kita akan, tadi dah clear tapi hari ni Ustaz akan buat scan yang menyeluruh daripada tapak kaki dia sampai ujung rambut dia. Kalau ada lagi, insya-Allah taala dengan izin Allah, dengan berkat Nabi SAW, kita akan bagi buku laluan besar-besar bagi keluar semua sekali. Boleh? So boleh sediakan tu plastik muntah bagi sini. Azul pun baru tahu ni, Azul kan? Akak boleh pegang ni, takut muntah. Okey, ready kan? Buka tangan nak tengok kuku ada lagi. Assalamualaikum ya ma'syarul jin. Dan ni, jikalau kamu daripada saka baka yang masih ada bertapak, getarkan jari jemari belah kanan.
Jikalau kamu berbelah sihir ain hasad, getarkan jari jari belah kiri. Bacaanku ni akan jadi sakit, racun berbisa, panas membakar. Bismillahirrahmanirrahim. Kendurkan jari, relax. Tangan akak kita ni tak nampak. Okay, tangan akak kita ni patah terpelewat bilik air. Okay, tengok Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihissihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Semana buat ikram mutus kan? Masa akak kita ikram mutus, badannya gerak macam ni gerak. Ustaz pun dah macam something ni. Okay, nampak macam ada lagi gerakan tapi tak teruk kan, betul tak? Akak ready tak? Saya nak buat proses pembersihan seluruh. Ready minta izin suami, bang boleh saya tolong Okay, buka mulut sikit. Semua sekali sakit baki yang terikat, wahai kumpulan. Dia tidak ada satu dalam badan, kita kena sebut. Keluarlah kamu dengan kumpulan kamu, sebab jin pada korin dia. Jangan kamu melekat pada tubuh anak Adam ini. Akak sebut asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bagi cepat proses, kita pakai kasturi kijam. Bismillah. Minta izin okay. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'. Okay, gosok. Saya sedut. Lepas ke mulut 3 kali sedut. Lepas ke mulut 3 kali. Sedut. Ready Kalau rasa nak muntah jangan tahan, keluarkan seluruhnya. Jangan tinggal sakit baki. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul di perut, naik ke dada, keluar semua melalui mulut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Buka mulut juga abang nak muntah kita tahu surun sur wa ayah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض wala ya'uduhu hifzuhuma. Tangannya bergetar wala ya'uduhu hifzuhuma wala ya'uduhu hifzuhuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kemuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada Pusat Rawatan Aidrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ini sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasturi syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Ini dia jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena try lah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan ni sabun kayu kemuning hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir insya-Allah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami, sabun kayu kemuning hitam. Okey, kita sambung video ni insya-Allah, tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok video ni. Wa huwal aliyul azim. Ya Allah, seandainya benar jin tak mau keluar, nak duduk juga berdamping, jadikan darahnya racun berbisa, panas membakar, menghancurkan semua saran-saran jin daripada kejahatan manusia dan jin. Allahumma in ahadun aradani bisu'i minal jin wal insi wal wuhusi wa ghairihim min sa'iri makhluqat min basharin aw syaitan
أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى رأس لا في الشحل يقطع ولا في جبل يتلع ولا في جبل يتلع بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pegang je tak apa. Jangan buang, pegang terus. Engkau tidak diizinkan dalam badan ini lagi. Seluruhnya keluar. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihissihi innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Pokok yang ku tarik ini semua sekali ya Allah. Dan salam bisa yang terikat zahir batin. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil inna batil kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Tahan sikit Kaf ha ya. Abang sebut ya Allah. Ya Allah. Abang sebut ya Allah. Aku haramkan jin dalam darah isteriku. Keluarlah kamu, wahai jin yang terikat dengan isteriku, dengan berkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluar melalui mulut isteriku seluruhnya. Aku haramkan kalian pada keluargaku dan zuriatku. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Okey, buka mulut. Bismillah. Tahan sikit kan? Jangan tutup mulut, buka. Keluarlah kalian dengan kumpulan kalian. Allahu Akbar. Allahumma in ahadun aradani bisu'i minal jinni wal insi wal wuhusi wa ghairi min sa'iri makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardut nazaran fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbikuhum minar rijli ila ra'si la fi syahli yaqta wa la fi jabali yatla' bimi'ati alfi. Allahu Akbar. Alfi. Allahu Akbar. Alfi. Allahu Akbar. Kaf ha ya ain sad. Bukan ku sentap, engkau yang sentap. Dengan berkat la hayyun la alim la sami' la basir la qadir la mudil la mutakallim bihaqqi la ilaha illallah. Hembus nafas sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah sediakan air, Ustaz akan bacakan air dia. Bismillahirrahmanirrahim. Doa daripada Wirid Sakran yang last tu adalah doa untuk kita nak bagi apa? Nak bagi air ni nak jadikan air ni sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penangkal daripada al-ain, hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in ahaduna radani bisu'in al-jinni wal insi ruhusi wa ghairihim nisa'i makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardud nazaran fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydihum fi iflas wa abikum min rijli ila ra'sila fi syahli yaqta ولا في الجبل يطلع ب100 ألف في إيش cium kasturi kijang yang kat tangan Kak tu, cuba cium. Bau macam mana? Wangi ke, busuk ke? Wangi. Wangi Alhamdulillah. Okey.
Okey, alhamdulillah. Moga akak diberikan syifa. So lepas ni saya akan monitor akak lah. Nanti update lah dekat Ustaz Mazlum lah. Selebihnya kita jumpa lagi ala rezeki insya-Allah. Air ni buat mandi. Petang ni selepas asar mandi. Potong limau semua. Campur 7. Jangan habiskan semua. Campur satu baldi Campur. Okey. Lepas tu mandi kan. Masa mandi tu masa jatuhkan ayat Allah. Macam mana air ni jatuh ke bumi, jatuhkan semua penyakit ataupun kejahatan manusia dan jin. Manusia dan jin yang terikat dengan diriku, yang menempel padaku. Sama juga abang nak mandi. Boleh? Sebelum mandi ni boleh solat tak ni? Boleh. Kuat mandi wajib dulu. Lepas tu baru bilas dengan air ni. Boleh bang Sama-sama kena tolong. Abang mandikan dia, kamu mandikan. Boleh. So apa jadi nanti update. Jangan takut kalau tiba-tiba jumpa barang, keluar barang, berasap apa semua. Jangan takut, jangan panik. Ambil gambar semua, beritahu kami boleh. Kalau emergency saya akan tolong segera ke sana. Boleh? So macam mana proses rawatan dengan kami? Alhamdulillah, saya rasa tadi tu rasa macam ada benda keluar daripada tekak. Allah izin. Boleh? Allah izin. So kira ni first time rawatan ni? Dengan rawatan Lidrus first time. Rasa kelainan lah? Ada. Lain apa tu? Biasa saya tahu badan saya boleh goyang. Kalau ada setengah tempat saya pergi badan saya tak goyang, saya tahu lah ni tak ada apa. Tapi yang ni kuat goyang badan. Sebab Allah izin dengan berkat Nabi SAW. Boleh? Boleh bang? Semoga kami dapat bantu tolong abang. InsyaAllah. Cuma teruk keluarga ni diuji, dia baru kahwin. Lepas kahwin dia kena apa ni? Kedai macam ni, cerita sikit. Ujian lepas kahwin. Rezeki tertutup. Kerja. Kena banyaklah buang kerja, kena tak ada rezeki lah. Tak ada kedai rezeki. Makan tutup kedai kan? Makan kedai makan. Memang sekarang ni tak ada kerja langsung, betul tak? Betul. Tapi insya-Allah dengan izin Allah Ustaz kebetulan terjumpa dengan keluarganya dan malam tu juga Ustaz bantu dia lebih kurang semampu Ustaz. Alhamdulillah Allah tunjukkan dan keluarganya ada something yang ada padanya, tak sama. Tapi walaupun nampak macam sama gangguan kan, semua kan, tak lain. Kamu lain, yang tu lain, abang lain, mak lain. Ini antara bukan kelebihan kami, tapi Allah bagi kurniaan kepada kami untuk mendeteksi benda tu. Akak sendiri nampak semalam, betul tak? Boleh? Itu je kot daripada Ustaz. So yang tengok jangan lupa subscribe. Tak subscribe nanti takut kamu kena jin. Komen lah, jangan tengok je. Nanti seram sangat video Ustaz ni. Assalamualaikum. Bye bye. Ikat plastik baca bismillahirrahmanirrahim.